Hey, Assalamualaikum, welcome back to my channel guys. Hari ni aku dekat flat Puaka Shah Alam di section 32. Hari ni ramai sikit, ada 4 orang termasuk aku. Kita ada orang baru, bukan baru sangat lah, dia dah masuk lama, cuma dia baru join hari ni. Nama dia Faiz. Okay, so guys, flat ni ada 2 blok, 1, 2, tak silap aku ada 3, tapi kat belakang sana kot. Kali ni kita akan find out sama ada flat ni betul-betul puaka ataupun hanyalah rekaan. Kami akan split pada 2 kumpulan. Testing 1, 2, 3. So aku dengan ni akan pergi sini, diorang ke sana. So tempat ni belum lagi belum sempat lagi orang nak duduk. 90% lah siapnya. Dah terbengkalai. So sepatutnya flat ni memang untuk dibuat untuk manusia, tapi jadi tempat makhluk lain. Begitulah. Mana tangga dia? Ni dah rumah eh? Katil hospital eh? Ada sana? Tak ada. Oh, ujung sekali macam biasa lah. Boring. Macam bekas sofa. Tilam guys. So guys, kalau ada nak hotel muka free, tapi jangan buat benda-benda yang tak seronok lah. Motor ada, motor saya ada pasu lagi, but not fully furnished. Aduh, what is that? Hah? Polas tu, kan? Oh, ghost tube. Boring. Tolong apa tu?
Oh ini ya JH guna tu kan? Lah. Herang tu kayak ni. Ada apa ni? Ada perabot juga. Ada bag guys. Ada bag. Mari kita lihat. Mas tu. Mana tahu. Jom. Boring. 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 Oh, wow. Ini yang bahaya ni. Ini yang membuatkan penduduk tak yakin dengan pembinaan struktur yang ala kadar. Di tingkat 2 ni banyak kosong kaca. Apa dia cakap? Kematian saja. Boleh Kematian disusah saja. Itu kesedaran. Tak ada. Kematian saja. Sini tak ada orang mati rasanya. Tak ada. All good. Laporan. Fungsi dia orang. Tu, belakang. Kan? Masih dia orang tengah terperasan. Tak ada orang. Ada standby.
Sini dikira black area. Ini yang paling atas lah. Di atas Oh ni lah licin ni. Allah. Okey, basah kan? Teruk lah. Laporan. Hah? Dia 02. 0305. Teruk kan? Berikan apa itu? So guys, kalau ada bunyi atau penampakan, kadang-kadang aku tak perasan pas aku check tu, bolehlah komen-komen. Aduh, Dah, tingkat pintu. ini Tingkat 2, tingkat 3. Jadi lampu tu. tu bukan. Okay, kita tunggu diorang sekejap. Orang kat atas tu. Ada lori sampai. So, kami akan masuk sini pula. Yang ada tempat cantik di gambar. Ini nak gambar je Izham ni. So ni dia guys, Faiz tadi. Tak kenal, perkenalkan diri. Menari lagi ke? Aku nampak dia. Oh, boy dancer je. Oh, lubang. Apa ni? Buat jadi store pula dah. Tapi belum itu diorang Banyak untuk barang camping. banyak letak untuk barang-barang camping. So, Jadi store. Dah habis sekarang. kata ni tak berapa tahun ni sangat jauh awal terus terang ni cakap. Dia bukan Jawi ni, dia bukan Jawi. Grafik yang mungkin Grafik. Grafik tulisan jauh. Bukan. dia bukan. Not even word. Ini dah okey lah. Syah renovate dah. So, Dia besar sikit lah dia punya. wah, besar sekali. Seperti yang rumah yang bos tu ni dalam macam tu lah.
Air lecak ni. Pulak ni. Kita boleh bela arwana. Lumayan. Basah stokin aku. Ha? Masa apa? Memang tak pakai pun. Betul lah tu. Berapa orang yang ada di sini? Ada bunyi ni. Cicak kot. Ni kenapa ni? Keras kalau tutup-tutup ni. Ready. Bapak besar cicak tu. Mana tahu? Cicak. Mana yang dekat skrin? Terima kasih banyak-banyak orang dekat skrin. Terima kasih. Tulisan awas Malaysia. tak boleh buka. Boleh tak? Dia. Kenapa kunci? Kunci tu. Dah lah aku cakap baru bunyikan sesuatu. So guys. Member tengah begitu. Kita ni nak pergi belakang pun. Lalang terpenggalai kan. Bukan nak pakai pun. Atas. Nak lepak mana? Lepak atas? Atas. Boleh. Kita lepak jap. Aku akan kita terus naik ke atas paling atas lah. 10 minit je. 10 minit je. So macam biasa, kita terus naik ke tingkat atas sekali. Sebab nama mai sama tu. So kita akan bermain ke atas sekali. Naik dulu. Tingkat empat. Ni. Oh, sini oh. Mantap. Rumah. Yalah, si dua ni mengeluarkan air. Nak naik ikut sana? Mengeluarkan air. Yang menyebabkan rumah ni tak dapat ditinggal. Kerekahan. Tanah mendap. Tapi bagi saya rumah ni orang cakap cantik lah, cantik. Baik tak rumah ni. Kenapa buat laju sangat potong saya? Saya tolak saya je. Kenapa? Oh. Jadi yang baru masuk live tu, terima kasih langsung. Assalamualaikum semua. Kan saya dari dekat Kenapa tu? sesi 32 yang orang kata dekat Ni kenapa waktu inilah tiket. Bukan ni tak parah sangat pun, just explore je. Kalau korang kenal dengan cerita pasal flash cerita kedua, Ini paling atas. Level 5. Oh, basah lagi. Nyampah tu basah ni. Ni licin. Tapi yang licin Licin. Berarti licin. Licin. oh ni dia lah. Macam sana. Ya lah.
So yang ada kat atas ni air dia. Jalan dia licin. Oh, licin. Oh, lumut saja. Ha? Lumut saja. Lumut saja. Lumut saja, lumut saja. Api, terima kasih Pi masuk Pi. Alhamdulillah Pi. Kau orang pertama yang bagi aku gift Pi. Terima kasih Pi. Bagi Ros. Alhamdulillah. Lepas ni. Luas rezeki kau Pi. Allah. Main TV. Pi, terima kasih Pi. Banyak sangat ni Pi. Terima kasih Pi. Terima kasih. Terima kasih sangat. Terima kasih. Moga Allah luaskan rezeki kau Pi. Allah. Semoga luas rezeki kau Pi. Nampak? Mata. Mata. Tulisan. Dan hidung. Hah? Menandu tirai enggang berpatah seru malam ayat seru ke? Tak tahu tulisan biasa kot. Menadau tirai enggang berpatah seru nanmu malam punak Oh, dah 1:30. Berehat dengan tenang. Oh, dia nak berehat dengan tenang. Dia suruh kita pergi. Tadi dia tidur. Tadi dia suruh pergi. Tak adalah, kita orang tak kacau pun. Jangan risau. Just sebagai tetamu. Kita orang hanya datang untuk mengeksplor tempat ni. So, kalau korang ada suggest tempat yang keras, boleh beritahu je kat komen. Tulis di ruangan komen. Okay. Assalamualaikum. See you in the next video. Assalamualaikum. Bye-bye.